Baik, Ibnul Jauzi berkata lagi rahimahullah, ketahuilah orang-orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Bahkan dengan bertaklid seseorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya, kerana akal itu diciptakan untuk berfikir dan merenung. Maka tercelalah seorang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, namun malah dia mematikannya dan berjalan ke dalam kegelapan. Allahu Akbar. Baik, dan ketahuilah bahawa pada umumnya orang-orang yang mengikuti satu mazhab akan mengagungkan salah seorang tokohnya, yang kemudian mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa merenungkan dahulu isi ucapannya. Ini jelas termasuk kesesatan yang nyata. Saya duk fikir tentang macam mana hari ni kadang-kadang taklid ni boleh berlaku dalam isu-isu seperti mana selama kita dah berjuang bermati-matian untuk menentang Syiah dan menyatakan kesesatannya, tiba-tiba oleh kerana sayangkan sebuah parti atau satu mazhab atau satu kumpulan, akhirnya dia meninggalkan apa yang selama ni telah diiktikadkan hanya kerana tak nak terkeluar dan tak nak menyalahi atau melesi pandangan salah seorang daripada yang mereka kagumi. Kadang-kadang kita ni kembali kepada petunjuk Quran dan juga As-Sunnah. Kita pun kata tidak mendakwa kemaksuman. Kita sendiri pun banyak silap dan salah. Tapi dalam isu-isu yang dibandingkan dengan Quran dan Sunnah, maka kita kena tunduk dan patuh. Sifat kita tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sampai peringkat sekarang ni setengah-setengah tu kita dah tak boleh nak cakap tentang Syiah. Dimarah, dimurkai, diserang dan sebagainya. Hanya sebab berkata-kata yang tak betul tentang Syiah sedang menyelisih arus perdana yang ada pada hari ini. La ilaha illallah. Kebenaran itu tetap berada dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jangan taklid boleh, tapi pada orang yang belum sampai kepadanya petunjuk. Dan jangan halang orang untuk belajar Quran dan juga Al-Hadis. Sebab seharusnya yang diperhatikan adalah perkataan, bukan orang yang berkata. Kita tengok perkataan dia, apa yang dia kata, bukan orang yang kata. Masalah kalau perkataan yang sama duduk pada orang lain, kita akan hentam mati-matian. Tapi sekarang ni perkataan itu duduk pada orang balas sebelah kita, kita pun defend. Sekarang ni kita tengok kebenaran tu, kita tengok orang yang berkata. Kebenaran tetap kebenaran walau siapa pun yang berkata. Kebatilan tetap kebatilan walaupun siapa yang berkata. Kebenaran itu apa yang menepati Al-Quran dan juga As-Sunnah. Khilaf tak apalah, kita berselisih pendapat tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita menindakkan kebenaran bila dia datang daripada orang yang kita tak suka, atau kita mempertahankan kebatilan bila dia datang daripada orang yang kita suka. Jangan. Kadang-kadang sebuah perkataan tu, kalau orang lain kata Allahu Akbar, habis. Tapi oleh kerana ustaz dia kata, dia pun tak apa, betul dan sebagainya. Gitu juga lawak. Saya ni tak pandai nak buat lawak. Kadang-kadang ada modal lawak, kita nak suruh suka juga. Zaman-zaman sekolah dulu bagi tahu member, kawan tu pelawak dah. Dan tukang lawak lah, bukan pelawak pembohong. Kawan tu kata, kita pun bisik ke dia, dia pun gelak. Lepas tu dia pula kata kat orang lain. Dia kadang-kadang zaman kita ni, kalau kita kata benda lawak, orang tak suka. Dia kata tak ada bakat ustaz jadi pelawak. Dia tak usah kata lah, ustaz tu diam-diam sudah. Dia kata, mengajar yang. Tapi modal yang sama, orang lain kata, orang tinggal ketawa. Pasal apa? Gitu. Kita ni bukan sebab orang yang berkata. Kebenaran ni sebab apa yang dikata. Okey? Kalau dia kata-kata dia sama dengan Quran, sama dengan Sunnah, menepati kefahaman para salaf, kita terima. Kalau orang yang berkata tu tak menepati petunjuk Quran dan Sunnah dan kefahaman para salaf dan ulama mu'tabar, siapa pun dia, kita KIV. Kita bukan nak tolak peribadi dia, kita nak tolak perkataan dia.
Kita bukan nak tolak peribadi dia. Tak. Dia ni Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dia, memandu dia, memberi petunjuk kepada dia, meletakkan iman dia dan sebagainya. Kita menyanjungi peribadi. Tapi perkataan yang salah, tetap kita kena kata salah. Itu stand ahli sunnah. Kita bukan menerima kebenaran walau siapa pun ataupun dia tu kata, kena terima belaka. Tak. Kebenaran tetap kebenaran walau datang daripada orang yang dibenci. Kebatilan tetap kebatilan walau dia datang dari orang yang kita suka.